So hari ni aku nak pasang satu screen protector yang agak unik. Dia boleh self healing, maknanya kalau korang macam terkupil ke, dia boleh jadi elok balik. Yang ni aku beli kat TikTok Shop je. Kalau korang nak juga, korang boleh tekan link sekarang. Nanti seller akan tanya korang gunakan phone apa dan korang jawab je. Kemudian korang boleh dapat terus macam ni dan pasang sendiri kat rumah. Okey, mula-mula tanggal dulu casing. Buka packaging dia. Apa yang ada dalam packaging dia adalah yang ni, screen protector untuk iPhone 16 Pro, aku punya handphone, dan ada beberapa tools. Tak ada tool sangat pun, dia ada ni, benda ni untuk kita tolak-tolak, dan dalam ni ada installation tool nama dia. Dia ada bagi satu wet wipe, kain untuk lap, dan dia ada bagi beberapa benda lekat-lekat untuk kita tarik habuk daripada kita punya phone ni. Mula-mula bersihkan dulu skrin handphone daripada segala cap-cap jari. Sebelum ni aku tak suka pakai screen protector tau, sebab tu nampak calar-calar sikit kat aku punya skrin, tapi tak ada masalah pun, aku okey je benda-benda tu. Dan tiba-tiba datang hidayah untuk aku pakai screen protector, so aku pun beli satu dan kita pakai lah. Okey, tu ambil lah dia punya yang lekat-lekat ni, kita tarik habuk-habuk yang melekat. Super safe healing, anti glare, eco friendly, anti fingerprint, full coverage. Mantap. Okay, senang je kita bawa keluar macam ni. Dia dah siap-siap potong untuk phone kita. Alignkan betul-betul. Kemudian kita boleh pasang. Bagi tengah-tengah tu dia melekat dulu. Lepas tu buka bahagian atas dia. Kita boleh tolakkan macam tu. Sambil gunakan benda yang keras ni, kita tolak sedikit demi sedikit ke atas macam ni. Sampailah dia ke penghujung sekali. Atas dah siap, kita buat yang belah bawah pula. Lepas tu kita boleh ratakan menggunakan benda yang dibagi ni sampailah hilang angin-angin dalam tu. Lepas tu kita boleh kopek bahagian atas dia macam ni. Dan kita boleh ratakan sikit-sikit menggunakan benda yang dibagi ni. So, dah siap dah. Walaupun ada bubble sikit tapi tak apa, esok dia akan hilang bubble tu. Dan yang bestnya benda ni kalau kita kupil-kupil pun, tengok kupil, dia jadi kembali elok semula. Kita kupil, dia jadi elok semula. Oh, dia ada self healing tau. Kita cuma rata-ratakan dia dan dia akan jadi elok semula. Untuk korang yang suka main game ataupun suka edit video ke kat handphone, ini adalah screen protector yang korang kena dapatkan. Feel dia macam matte sikit, jadi salah korang nak glide korang punya jari dekat atas skrin.